ingat kan ada jual set talam western je. Rupanya ada menu baru yang aku yakin orang Bahau pun belum tahu. Kalau nak tahu kat mana, jom. Cuba tanya orang Bahau siapa je yang tak kenal kedai Hatta. Bermula daripada kedai makan kecil sampailah dah ada billboard yang terpampang 365 hari setahun. Macam tahun-tahun sebelum ni, kalau nak cari pot berbuka puasa, ini antara yang korang kena masuk dalam list. Yang ini menu baru dekat Hatta, selomak udang galah dan juga selomak sotong. Kalau yang ni set dia datang sekali dengan nasi dan juga telur, lepas tu ada salad sekali lah. Dia punya kuah masak lomak cili api tu pekat sungguh ya. Pedas. Dia pedas, rasa berlemak-lemak tu. Lepas tu ada rasa masam, tapi bukan rasa masam asam keping. Dia rasa masam-masam tomato. Dari segi kepedasan memang puas hati sebab betul-betul pedas. Udang dan sotong dia pun manis dan cukup lampi. Yang buat aku tertarik dekat sini, nama makanan dia, nasi lemak kenduri dan juga nasi goreng melantak. Tapi nasi goreng ni nasi goreng kampung lah. Ni katanya dia untuk 3 packs, tapi bagi aku 4 packs pun boleh makan. Kalau untuk nasi goreng kampung dia standard, klasik nasi goreng kampung. Ikan bilis dia rangup. Lepas tu ada additional bawang goreng. Lepas tu dia punya nasi ada rasa woke-woke sikit. Cuma dia tak pedas. Aku prefer nasi goreng kampung aku pedas. So mungkin boleh request kalau korang jenis makan pedas minta dia masak pedas-pedas sikit. Jadi korang jangan lupa singgah ke sini dan salam Ramadan.